Dari segi lawatan kerja pada keseluruhannya, saya merasakan bahawa terdapat kelainan pada kali ini, terutamanya apabila saya bertemu dengan pelajar-pelajar Malaysia, terutamanya pelajar-pelajar tajaan MARA, di mana kita lihat komitmen daripada mereka untuk bukan sekadar memperolehi ilmu, tetapi untuk bergerak sebagai pemangkin kepada pengujudan generasi Z dan generasi Alpha. Apabila mereka datang ke sini dan menimba ilmu dan balik ke Malaysia, mereka akan menyumbang kepada, bukan hanya kepada profession mereka, tetapi kepada bidang-bidang yang lain, bagi memberikan motivasi terutamanya kepada generasi Alpha atau generasi milenial.